Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsi macam mana saya buat video. Okey, video yang saya guna untuk hasilkan video PDP iaitu menggunakan Google Flow. Okey, ini sebelum saya menghasilkan video, saya telah menggunakan ChatGPT untuk membuat storyboard tentang cerita yang akan saya buat tu. Okey, contoh. Okey, nak buat video AI kartun bertajuk Hentikan Buli. Berikan saya gambar kartun seorang murid lelaki. Beri pesanan kepada kawan-kawan lain tentang jenis-jenis buli. Buatkan saya storyboard cerita. Okey, ini dia dah bagi dah storyboard dia, iaitu adalah durasi 5 minit, memperkenalkan diri, cerita tentang maksud buli, 4 jenis buli iaitu fizikal, verbal, sosial, cyber, kesan dan apa yang perlu dilakukan, dan last sekali iaitu penutup. Okey, dalam babak ini saya minta ChatGPT hasilkan prompt untuk menghasilkan gambar kartun, iaitu daripada babak-babak ini. Untuk mengekalkan babak ini, kita menggunakan hanya satu sahaja prompt yang diberikan. Kemudian daripada prompt itu, okey, kita buka ke Google Flow. Di mana di Google Flow tu yang pertama iaitu kita menggunakan ini yang barulah. Contohnya iaitu type Google Flow AI. Ambil yang di atas ini iaitu yang pertama. Klik New Project. Okey, dah klik New Project. Kemudian kita akan masukkan apa yang kita nak. Okey, contohlah yang storyboard yang saya dah buat tu, dah hasilkan. Okey, saya ambil prompt gambar. Prompt gambar. Okey, daripada sini, prompt gambar tu kita copy and pastekan di dalam Google Flow. Kemudian untuk bercakap, saya type dalam bahasa Melayu. Okey, bercakap dalam bahasa Melayu. Okey, ayat yang diberikan dalam bahasa Melayu tersebut iaitu, okey, saya ialah Aiman. Saya murid tahun 5. Saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan apa itu buli. Okey, di sini ayat yang kita gunakan tidak boleh melebihi daripada 25 patah perkataan. Okey, saya bilang dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, dah cukup dah bagi saya. Okey, kemudian kita enterkan dan tunggulah bagaimana video-video ini telah dihasilkan. Masa yang diambil mungkin antara 1 minit. Okey. Okey, yang pertama tadi video tak menjadi. Jadi 10 kredit akan di refund semula. Jadi dia hanya menggunakan kredit sebanyak 10 kredit. Okey, kepada cikgu-cikgu yang mempunyai
yang free punya Google, iaitu 50 kredit telah disediakan. Jadi, cikgu boleh menghasilkan 5 video setiap hari. Kemudian pada keesokan harinya, 50 kredit pula akan diberikan untuk kegunaan kepada cikgu-cikgu untuk menghasilkan video. Okey, baik. Ni dah jadi dah. Okey, sama-sama kita tengok ya. Saya ialah Aiman. Saya murid tahun 5. Saya ingin berkongsi dengan kawan apa itu buli. Ya. Ini saya ulang Saya lagi ialah sekali ya. Aiman. Saya murid tahun 5. Saya ingin berkongsi dengan kawan apa itu buli. Okey, dah siap. Cikgu tekan done. Kemudian cikgu boleh download untuk disimpan di dalam kita punya laptop dan kita boleh kongsi di dalam media sosial. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.